Jadi, seperti yang dijangka, tarif baharu Amerika Syarikat terhadap barangan dari Kanada, Meksiko dan China telah mencetuskan langkah balas oleh negara-negara tersebut. Perang dagangan yang dimulakan oleh Trump kini berbalik menjejaskan ekonomi Amerika Syarikat. Sementara itu, ekonomi zon Euro pula menunjukkan lebih banyak petanda pemulihan disokong oleh penubuhan dana infrastruktur bernilai 500 bilion euro. Perkembangan ini menampakkan prospek yang lebih cerah untuk mata wang euro. Walau bagaimanapun, unjuran bagi dolar Amerika Syarikat yang pernah mencapai paras terendah 4 bulan pada awal Februari semakin tidak menentu. Untuk memahami dengan lebih baik trend mata wang, adalah wajar untuk kita meneliti data ekonomi. Anda sedang mengikuti kalender trader pada 10 dan 11 Mac. Laporan pada minggu ini bermula dengan ekonomi Jerman. Siaran pertama ialah data imbangan dagangan negara tersebut pada Disember. Ekspor Jerman mencapai paras tertinggi dalam 8 bulan, meningkat kepada 2.9%. Eropah kekal menjadi pembeli utama, manakala permintaan dari Amerika Syarikat merosot sebanyak 3.5% dan ekspor ke Rusia jatuh hampir 20%. Secara keseluruhan, ekspor Jerman menurun 1% tahun lalu. Ancaman tarif daripada Trump boleh memburukkan lagi keadaan dengan ketara. Harus diingat bahawa tiada unjuran pakar untuk ekspor atau pengeluaran industri Jerman. Ini bermakna euro mungkin bertindak balas kuat terhadap data yang diterbitkan. Jika angka yang diumumkan mengatasi tahap sebelumnya, mata wang ini akan mendapat rangsangan. Namun begitu, jangkaan untuk laporan pengeluaran industri tidak begitu tinggi. Pada Disember, ia merosot ke paras terendah dalam tempoh 6 bulan dengan sektor automotif kehilangan 10.0% dan pembuatan mesin jatuh 10.5%. Kemungkinan besar Januari tidak membawa peningkatan besar, jadi laporan ini dijangka tidak akan menyokong euro. Pada Selasa 11 Mac, para Menteri Keuangan Kesatuan Eropah dijadualkan bertemu dan laporan ekonomi utama akan merangkumi skop geografi yang lebih meluas. Australia akan mengumumkan data sentimen pengguna. Indikator ini mungkin menurun daripada 0.1% kepada negatif 0.3% pada Februari. Ini merupakan petanda negatif untuk dolar Australia dan turut memberi kesan menurun kepada harga minyak. Jepun pula akan menerbitkan data KDNK bagi suku keempat. Nampaknya ekonomi negara itu bersedia untuk kembali ke kelompok 3 ekonomi terbesar dunia. Kedudukan yang pernah diambil alih oleh Jerman suatu ketika dahulu. Pada masa ini, KDNK Jerman mengakhiri tahun lalu dengan pertumbuhan yang hampir sifar, manakala di Jepun indikatornya mungkin sekitar 2.8%. Angka yang kukuh akan menyokong yen berbanding dolar Amerika Syarikat. Menariknya, Biro Statistik Buruh Amerika Syarikat menyimpang daripada jadual biasa dengan menerbitkan laporan jawatan kosong selepas data pekerjaan bukan perladangan Februari. Laporan ini sendiri merangkumi data Januari yang dijangka merosot daripada 7.6 juta kepada 7.5 juta. Sebelum keluarannya data utama pasaran buruh, angka-angka ini mungkin melengkapkan gambaran keseluruhan pekerjaan. Namun begitu, jika indikator ini menurun buat kali ketiga berturut-turut, ia boleh menandakan suatu trend. Pasaran buruh Amerika Syarikat yang semakin suram mungkin mendorong Rizab Persekutuan menurunkan kadar faedah sekaligus melemahkan dolar Amerika Syarikat. Disebabkan Amerika Syarikat beralih kepada waktu penjimatan siang, jadual laporan mingguan inventori minyak turut berubah. Institut Petroleum Amerika telah melaporkan penurunan stok selama 3 minggu berturut-turut. Dalam tempoh tersebut, inventori menyusut daripada lebih 9 juta kepada negatif 1.5 juta tong. Jika data terkini terus mengesahkan pengurangan bekalan di Amerika Syarikat, harga minyak berpotensi meningkat. Memandangkan sebahagian bekalan minyak ini datang dari Kanada, senario tersebut kelihatan agak munasabah. Sila ambil perhatian bahawa masa penerbitan adalah waktu Moskow GMT plus 3. Ulasan video seterusnya, kalender trader akan diterbitkan pada Selasa 10 Februari.